Saya tidak layak diberi penghargaan bagi penganjuran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla JSF serta Freedom Flotilla Coalition dan Thousand Metlins to Gaza FFC XTMTG, tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata JSF bukanlah inisiatif digagaskan beliau, sebaliknya digerakkan pertubuhan bukan kerajaan NGO global yang prihatin terhadap penindasan ke atas rakyat Palestin. Sebaliknya, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, beliau secara kebetulan muncul sebagai pemimpin pertama di dunia yang menyatakan sokongan rasmi kepada penganjuran misi kemanusiaan itu. Beliau berkata demikian pada sesi In Conversation with Prime Minister sempena persidang kemuncak pemimpin muda antarabangsa iFuture 2025 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di Kuala Lumpur hari ini. Hadir sama Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Zamri Abdul Kadir, timbalannya Datuk Mustafa Samud dan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Datuk Prof. Dr. Azlinda Azman.